kalau jumpa alligator yang beku macam ni, tapi hidungnya terkeluar, maksudnya binatang ni masih hidup. Janganlah gatal nak belai-belai. Ingat dia dah mati ke kan? Nanti tak pasal, dia pula yang belai korang. Dan alligator boleh bertahan berminggu-minggu selagi bukan ais yang terlampau beku. Kalau beku sangat, dia pun tak boleh tahan. Tapi tak perlulah risau sebab dekat tempat kita mana ada alligator dan sungai kita pun tak pernah beku. Cumanya manalah tahu korang melancong ke Amerika ke kan, tiba jumpa macam ni. Rasa nak pergi peluk pula. Memang bertukar alam lah ya. Satu lagi haiwan yang hebat membeku dalam ais ialah kura-kura. Lagi hebat dari alligator tadi. Sebab dia tak perlu keluarkan hidung. Memang beku keseluruhan badan. Dan boleh hidup macam ni berbulan-bulan lamanya. Mungkin korang tertanya-tanya macam mana dia bernafas kan? Sebenarnya kura-kura jenis ni boleh menerima oksigen terus melalui kulit mereka. Maksudnya oksigen masuk melalui lubang di kulit mereka. Dan ada juga yang boleh menerima oksigen melalui lubang dubur. Hebat kan? Okey, mungkin korang ingat dah mati ni. Atuk tipulah, takkanlah hidup lagi. Cuba tengok ni. Kalau kita usik, kura-kura tu boleh je bergerak lagi. Tapi sebenarnya kita mengganggu dia berhibernasi. Jadi kalau jumpa macam ni, jangan kacau dia. Sebab tujuan haiwan ni buat macam ni, untuk jimatkan tenaga mereka. Jadi kalau kita kacau, itu sebenarnya telah mencuri beberapa tenaga penting simpanan mereka. Dan kemungkinan boleh menyebabkan kematian. Sebab biasanya kura-kura ni akan berdiam diri berbulan-bulan, lamanya.